Jangan free. Boleh, no problem. Okay. Oi, wartawan tertinggi. Ha? Jiran. Ya ke? Semua berkait jiran. Nanti dia tengah bising dulu tu. Yes. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dr. Ustaz Yusri Bakir telah ditakdirkan menjadi calon nombor 1 di N48 Air Kuning ini. InsyaAllah kesiapsiagaan kita di mana jentera di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani Muhammad telah menggerakkan sejak beberapa ketika yang lalu. Kita mengharapkan komposisi pengundi-pengundi dari pelbagai kaum di Tapah, khususnya di Air Kuning ini, akan memberikan sokongan dan dokongan pada beliau. Keduanya, saya merasakan bahawa gerak kerja yang telah dilakukan oleh Yang Amat Muhammad MB selaku pengarah pilihan raya, maka jentera ini telah bergerak dan kami tidak berhajat untuk mengadakan ceramah secara besar-besaran. Sebaliknya, kami lebih menyantuni pengundi-pengundi di sekitar Air Kuning ini. Ketiganya, kita tidak menjanjikan sebarang pembangunan, tetapi yakinlah dengan terpilihnya Ustaz Yusri ini, pembangunan akan diteruskan dan secara kebetulan Air Kuning adalah di kawasan luar bandar, maka insyaAllah KKDW akan memikirkan tentang pembangunan infrastruktur yang berterusan dan kita harap pundi-pundi di Air Kuning ini akan dapat memberikan sokongan kepada beliau kerana beliau berjanji dengan saya untuk memberikan kesinambungan perkhidmatan sebagaimana yang telah diberikan oleh Allahyarham Haji Hisham Syahrudin. Dan selanjutnya, saya memberikan keyakinan penuh kepada Yang Amat Berhormat pengarah pilihan raya N48 Air Kuning ini untuk melakukan gerak kerja yang luar biasa, insyaAllah, kerana kita mempunyai calon yang baik yang boleh memberikan perkhidmatan terbaik untuk pengundi dan penduduk-penduduk di Air Kuning ini. Turun Air Kuning ini kuat Barisan Nasional sejak 1986. So PRP ini dia akan jadi tumpuan lah kepada pembangkangan juga untuk mencari isu-isu yang akan build up momentum ke sini. So macam mana dari segi MBM berhadapan dengan mungkin isu-isu yang dibangkitkan? Saya tidak nampak ada banyak isu-isu tempatan. Mungkin mereka akan membawa isu-isu peringkat nasional. Dan kesiapsiagaan unit komunikasi kita untuk menangkis semua isu-isu yang dibangkitkan itu, dan ini semua mungkin tidak relevan dengan pengundi di Air Kuning ini. Walau bagaimanapun, jawapan yang diberikan insyaAllah akan bukan hanya memuaskan hati para pengundi di sini, tetapi memberikan penjelasan kepada isu-isu yang akan dibangkitkan oleh mereka. Sudah ada dakwaan pemuda UMNO bahagian memboikot calon pilihan saya. Mungkin Datuk Seri boleh komen? Tidak ada, kerana beliau ada dalam setiap mesyuarat yang diadakan oleh peringkat negeri atau di peringkat bahagian, dan insyaAllah jentera mereka akan memberikan dokongan sepenuhnya kepada Ustaz Yusri Bakir sebagai calon di Air Kuning. Okey. Okey. Halo, saya bagi. Okey, terima kasih Datuk Seri. Sorry. Doktor, pemilihan tengah. Boleh ya. Sudah nampak. Kita ada pencalonan hari ini dan langkah kerja selepas ini, sebab Dr. Seri dah ada pengalaman bertugas di lapangan seperti bersama dengan Alayyarham. Alhamdulillah, saya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana kita telah pun selesai menjalani proses penanaman calon pada pagi ini,
dan insyaAllah gerak kerja telah pun disusun dan kita akan bekerja keraslah bagi memastikan komitmen kita akan berjaya dan Dun Air Kuning akan tetap di bawah penguasaan Barisan Nasional, insyaAllah. Doktor dah ada visi melihat isu-isu sebelum ini yang mungkin perlukan perhatian daripada Doktor semasa? InsyaAllah kita akan teruskan perkara yang berkaitan dengan keperluan-keperluan yang dikehendakilah insyaAllah di Dun Air Kuning ini dari masa ke semasa, insyaAllah. Macam mana you melihat you bersaing? Kita sama saja semua, tapi insyaAllah kita harap Barisan Nasional akan menjadi pilihan utama, pilihan kepada penduduk di Dun Cenderang ataupun di Dun Air Kuning ini. Doktor, berbeza dengan pilihan raya umum lalu, kali ini mendapat sokongan juga daripada Pakatan Harapan. So macam mana melihat padanan kombinasi PN dan PKS membantu? Sangat baik dan insyaAllah kita yakin jentera dari Barisan Nasional dan juga jentera dari Pakatan Harapan akan membuahkan hasil yang sangat hebat, insyaAllah. Okey, terima kasih. MB. Tak ada tu. Bos sebut dah. Ya, kita akan meneruskan usaha-usaha, khususnya apa yang telah dirancangkan oleh Allahyarham Tuan Haji Syam dalam aspek pendidikan lah. Itu juga dengan harapan daripada ahli parlimen kita yang mana pendidikan akan menjadi teras utama dalam membangunkan masyarakat yang berpelajaran dan berkualiti, insyaAllah. Okay. Thank you.